Saya ni Powerman B40 je. Kalau Powerman T20 dia lain sikit, fikiran dia lain. Sebab tu cara boleh jimat. Kan? Dia 40 itulah beza dia. Tapi kebanyakan ni orang gali kubur semua B40. Mana ada T20 nak gali kubur kan. Okey, ni nak tukar temincin ni, motor ni. Buka plate ni. Pakai plier grip, dia tercongkir. Lalu susah ni nak ni. Sebab dia tak ada congkir apa nak tarik kan. Sekejap. Oh, tak kuat patutlah. Nampak. Cabut. Ni tengok. Ni pun sampai dah terbelah dua, nampak. Yang ni betul-betul lah. Ni pun rosak ni, plate ni. Nampak habis dah. Roller semua hancur. Okey, kalau nak tukar ni gear oil pump tau bawah ni. Kalau ikutkan manual Honda, memang ni betul. Buka manual Honda, dia kena buka belah kelas, buka oil pump belah sini tau, belah mangkuk kelas ni. Baru boleh buka benda ni. Tapi setengah orang dia dah modified, dia kena pecahkan ni. So buka belah sini, belah sana langsung tak payah usik. Oil pump tak payah buka, kelas tak payah buka. Cuba belah sini, yang ni nak tukar, pecahkan dia. Dia getah ni kita cam bagi pecah, congkir yang dalam ni keluar. Nanti saya tunjuk. Dia macam ni, congkir dia. Nampak? Kalau macam ni, jimat sikit. Kos untuk kelas, tak payah ni lah. Tapi kalau kita sambil nak tukar ni, sambil nak tukar kelas, tak perlu lah buat macam ni, Pak. Dia jadi macam ni. Dia boleh keluar. Sebab benda ni, sub ni, bila kita ni, dia tak boleh keluar belah sini tau. Sub ni dia sangkut sini. So, bila nak masuk nanti, ni kena potong buat screwdriver leper. Baru boleh masuk. Macam motor ni, dia dah potong, nampak? Dia kalau ikut kan, dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Kita potong tu, kita buat garis macam tu kan. Baru benda ni kita boleh masuk sini. Kalau standard dia yang kalau tak pernah potong lagi, tak pernah modified macam ni, tak boleh. Yang ni tak boleh masuk. Sebab sub tu panjang. So dia kena buka belah kelas, buka oil pump, baru tarik sub ni ke belah sana. Baru ni boleh buka.